Babi sial. Aku punya mic ini kecil sangat. Aduh, susah nak clip. So, hey yo kawan-kawan sekalian. Dah lama aku tak bawa FL5 keluar. Kamera korang nampak dia agak tight sedikit sebab aku rekod dengan iPhone 17 kamera depan. Hari ni jom kita sembang tentang exhaust kereta. Topik yang sangat pendek. Lagi-lagi sekarang aku dekat kereta, senang aku nak pergi post baju kan. Ada orang order baju singlet kan. So ada sedikit masa, jom kita cakap sembang pasal exhaust. Exhaust kereta ni macam FL5, standard dia dah okey dah, tetapi dia sunyi. FK8, FL5, okey. Untuk semua kereta actually korang nak upgrade exhaust yang lebih kuat boleh. So dia depends on kereta juga. So Adrian cadangkan untuk kereta auto kan, korang macam mana pun korang kena ada sebiji aftermarket punya resonator. Dekat Malaysia ni kalau nak main kereta ni, catalytic converter kita tak pakai lah. Kalau betul-betul korang nak suara bunyi yang lebih kuat kan, exhaust yang lebih kuat. Tetapi untuk kereta auto macam mana pun resonator dia ada back pressure sebab korang tak ada gear. Kalau straight pipe tu dia nampak macam monyet lah sikit kan, geli lah. Boleh juga. Macam ni Mercedes Adrian actually kan monyet juga. Buat hal juga. Mercedes Adrian nak horsepower tinggi sebab dia punya CC okey, dia punya piston besar, downpipe sampai belakang straight pipe. Tapi dia macam mana pun dia ada muffler, T-box muffler. So dia depends on kereta juga. Kalau Mercedes, Volkswagen, korang nak straight pipe sampai belakang ada tabung boleh. So banyak orang macam mereka ada R&D. Tengah tu dia macam mana pun kena ada sebiji resonator supaya dia punya sound quality tu okey sedikit, dia punya bass okey sedikit. Dia tak jerit kuat sangat, tapi dia ada bunyi exhaust. So kalau NA ikut suka hati korang lah. Kalau NA low CC 1.3 straight pipe pun tak guna. Korang tahu kereta tak laju tapi korang straight pipe, dia ibarat macam kereta dekat sini, dia dia masih dekat sini lagi, dia masih sampai sini saja. Dia bukan bukan. So korang kena faham, Adrian bukan pandang rendah kepada kereta yang slow. Adrian pun ada kereta yang slow, faham tak? Cuma exhaust ni kalau 1.3, korang kena ada bunyi bass. Dia barulah shock sedikit kan. Dia kena ada wong macam ni baru shock. Dia pa. Kalau VTEC tak perlu cakap lah, sebab VTEC dia memang pun. Dia VTEC buka dia laju kan. Ni setengah yang aku tak nak mention kereta apalah, 1.3 ke kan. Macam mana pun piping inci pun, kalau nak bass pun korang janganlah sengaja pergi letak 2 inci 2.5 inci. Dah lah kereta CC kecil 1.3, except korang 1.3 on turbo lah kan. Letak piping yang boleh bagi turbo kompres asap angin banyak sikit keluar, okey, ngam lah tu. Yang korang NA standard pun korang pun pergi letak 2 inci punya piping tu, siap tak ada bullet. Kereta korang normal baik-baik boleh lap 18, bagi korang modify exhaust saja 14 pun tak boleh pergi. Sebab apa Adrian nak bagi korang tahu? Sebab Adrian dulu pun macam tu. Tu pasal Adrian buat R&D banyak. Adrian test ini, test itu, test sampai kereta tak boleh jalan. Maximum top speed 129. Cai, pui. So gang, dengar nasihat Adrian. Kalau korang nak main kereta kan, jap aku pergi post barang tu. Hello Big Boss. Fang Chipin. Okay ah. Okay, bye bye. Okay. Oish, lama aku tak bawa kereta ni keluar. Mileage cun-cun, syok-syok lama-lama bawa keluar sekali. Okay. Ini phone holder yang aku pakai ni, Migu. Korang tengok ni kereta ni kan, aku explain sikit kan. Macam lah FL5 ni kan, walaupun Adrian pakai Tome kan, exhaust Tome RSE kan, dia belakang tu dia trumpet, dia tengah pun ada satu resonator. Resonator tu actually dia bukan untuk kurangkan dia punya bunyi tu, dia nak kurang dia punya garing, terlalu garing tu, bunyi perang tu. Lagi satu, dia nak restrict back pressure sedikit
Sebab belakang dia sudah tak ada tabung, dia trumpet saja. So depan dia macam mana pun kena ada sebiji resonator untuk dia back pressure sikit. So korang kena faham cara korang modify korang punya exhaust. Original standard punya exhaust boleh pakai, tetapi macam mana pun korang nak up horsepower sedikit lah, macam mana pun korang kena tukar exhaust. Tapi tukar dengan cara yang betul lah. Jangan rojak-rojak lah kan. Nak custom exhaust dekat kedai exhaust Chin Kiao Miao yang tu semua, korang bagi dia tahu korang nak exhaust yang macam mana. Ataupun cari yang professional sikit. Mungkin mereka dah pernah buat banyak kereta yang sama, so mereka akan bagi tips kepada korang. Boleh dengar. Adrian ni main kereta, tapi Adrian bukan pantang yang exhaust korang bising-bising, bukan. Sebab Adrian dulu dah pernah jadi monyet. So Adrian tak nak korang jadi macam Adrian dulu lah. Adrian nak bagi korang step on the next step daripada Adrian dulu-dulu. Cepat sedikit. Tabung yang besar bukan semestinya padu, geng. Korang kena faham. Tabung yang kecil sangat kadang-kadang bukan semestinya dia perang. Tabung belakang 2 inci hujung kan, 2.5 inci, 3 inci, tapi masuk dekat kereta yang cc yang kecil, mana boleh, tak boleh. So aku cadangkan untuk kereta low cc tu, piping tak payah pergilah sampai 2 inci kan, 1.7 inch ke. Korang kena tahu tau, piping tu inner diameter dengan outer diameter itu pun sangat penting. Dalam punya inner diameter tu 1.7 inch, dia actually agak besar juga. Stainless steel. So tengah letak satu tabung, garanti korang bawa punya masa, korang pun rasa sedap. Tengah satu resonator, belakang satu muffler, confirm garanti korang happy. Bawa keluar pun korang rasa tak malu. Confirm, Adrian garanti. Macam dulu Adrian pernah main sebiji Satria, kalau korang tak tahu. Satria Adrian pun bunyi sedap. Dia boleh ibarat kereta tu 1.3, kereta tu 1.5 actually, Satria Adrian. Bunyi dia macam kereta 1.8. Ada power. Korang tengok dulu Sirocco Adrian. Kalau korang modify betul-betul dengan ikut spek, Adrian 1.4 punya Sirocco punya bunyi dengan Mercedes pun sedap, geng, sedap. Kokot satu hari nanti aku boleh buka kedai exhaust, setengah kereta dah built-in crackle. Setengah kereta dia, kalau macam kita example macam Civic FL5 FK8, okay, original standard exhaust dia tak ada crackle. So kalau korang tukar maybe straight pipe, tak payah tune, dia mungkin ada crackle sedikit. Bro, sikit lah, sikit. So macam Mercedes ataupun German car, Volkswagen, itu original ada crackle. Itu adalah actually based on mereka punya tuning original siap-siap. Tekan sport mode, dia ada sedikit. Itu bukan port and bank. Okay, korang jangan salah faham. Port and bank dengan crackle adalah gila mia ini kereta. Tengok, gila mia orang banyak. Orang gila banyak. Langgak orang. Kereta yang macam normal engine cc yang kecil, lepas tu tak ada crackle, korang jangan pergi sengaja tukar sampai exhaust yang besar-besar nak bagi dia jadikan cracker. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia macam mana pun dia tak boleh port and bank, except korang tukar KKT. Lagi-lagi kalau kereta korang carburetor, lagilah tak payah tukar KKT. Carburetor mana boleh. Tapi ada satu cara yang bodoh lah. Korang kalau nak bagi 1.3 punya kereta carburetor jadi macam high cam, boleh, no problem. Korang punya plug cable cabut satu, dia jadi engine rotary terus. Idling dia macam ni. Tengok contoh pop and bank ni. Macam Adrian tengah bawa kereta petang macam ni, dekat jalan raya, boleh lah Adrian buka plus A mode. Kadang-kadang nak layan kan dia, cracker pop and bank macam ni. Macam inilah. Okay, ingat exhaust kuat bukan semestinya sedap. Exhaust yang tak kuat bukan semestinya tak sedap. Selain nak exhaust yang kuat tapi sedap, bukan saja tukar exhaust. Ada engine 1.3, 1.5 cc yang kecil, kalau nak exhaust yang sedap, nak bunyi yang sedap, setengah orang dia ingatkan buat exhaust saja. Buat sampai mati-mati pun exhaust tak bunyi sedap. Sebab intake dengan cam, high cam, barang-barang ini semua penting. Intake, cam, bunyi exhaust akan jadi
lebih padu. Okay, so kita sembang dekat next video. Komen dekat bawah. Aku sekarang nak pergi beli kopi. Bye bye.